ada orang tu ada HIV ataupun tak. Boleh kata sekarang ni pun dalam kalangan student ramai terkena penyakit tu. Ada orang dia check, ada orang dia tak check. So orang komuniti yang awak kenal, ada tak yang buat contoh macam party seks ke apa kan? Kita nak tahu juga yang sesama jenis daripada kawan-kawan awak ke pengalaman orang lain. Saya kenal this one person tapi dia daripada yang awal-awal apps. Saya main apps Grindr tentu. So saya kenal dia. Until now saya still contact dia. Pernah dia cerita kat saya juga yang dia ada pergi party session tu. Jadi biasanya berlaku waktu mana tahun baru ke ataupun Merdeka. Kalau ada sambutan-sambutan lah. Sambutan sejak ke kumpul. Tapi dia terhad setengah juga ada yang 100 orang. Oh, maksudnya siapa cepat dia dapat lah macam tu. Tapi itu agak kalau untuk saya lah, saya tak berminat sangat lah untuk tu. Sebab dia terlalu random sebab ramai. Oh, dia terlalu ramai sangat. Jadi awak pun takut lah. Tak pun awak sebenarnya seorang yang setia. Dia macam ni lah. Awak menjadi orang homoseksual kan, apa cabaran awak sebagai seorang homoseksual? Apa yang terjadi kat diri awak? Tak ada sangat Tuan dia katakan lah. Sebenarnya saya pun jenis yang pendiam juga lah. Yang jenis laut. Jadi kawan-kawan awak yang lain tahu tak awak macam ni? Ada yang tahu dan ada yang tak. Yang ada yang tahu tu pun saya paling selesa lah ke bagi tahu. Tapi dalam Malaysia ni orang kata still ramai yang tak menerima golongan LGBT kan. So untuk awak sendiri, ada tak awak macam terasa bila orang mengutuk golongan-golongan ni, awak rasa macam faham kau nak kutuk macam tu lah contohnya? Kalau ke saya tak terasa sangat sebab benda tu memang boleh kata betul lah kan. So kalau ada orang berkata pasal LGBT ni, itulah buat tak tahu. Buat dono lah. Buat dono je lah. Untuk awak sendiri, awak rasa sebagai LGBT kan, adakah awak rasa benda ni patut dinormalisasikan ke? Tak pun awak rasa macam awak tahu yang awak buat ni mungkin bertentangan dengan apa yang kita belajar dulu kan. So personal view awak macam mana? Patutkah dinormalisasi ataupun tidak? Dia tak patut untuk dinormalkan sebab dinormalisasikan sebab dia berkata banyak efek buruk lah daripada efek yang baik. Sebabnya yelah, kalau kita boleh tengok dekat luar negara pun dah boleh kata sekarang ni banyak yang bermacam-macam gender yang keluarkan ni. So Betul. So saya agak seram juga lah. Agak seram. Tapi lah bila datang perasaan ni, kita tak boleh nak kawal. Betul tak? Jadi awak tak galakkan lah. Tapi sebagai personalnya awak rasa macam mana kan, kita dah suka. Faham. Tapi macam awak sendiri, awak rasa tak macam apa yang aku buat ni mungkin bertentangan and aku nak kembali ke fitrah asal ke? Ada tak rasa kekesalan rasa tu? guilty dalam diri sendiri tu ada tak? Tu ada, saya ada juga terasa untuk kembali pada fitrah. Dan still mencuba lagi. So dia tapi agak slow lah saya punya style tu. Maksudnya pace dia slow lah. Kalau jogging ni mesti pace 10-11 ni, betul tak? Tapi bila awak cakap awak nak kembali ke fitrah asal, awak terpaksa meninggalkan kata couple awak tu kan. So awak tak terasa ke macam berat lah untuk aku tinggalkan kan, walaupun benda tu lah yang sebetulnya. Yelah, apa yang kita dah belajar tu, so lagi baik untuk follow daripada follow nafsu sendiri. Faham? Saya bagi tips lah. Kalau awak rasa susah nak tinggalkan, bagi dia tinggal awak. Betul tak? Dia memang sedih, tapi dia awak rasa macam okay, ni last relationship saya dengan dia kan. Betul tak? Betul. Tapi orang tengok kadang-kadang ada golongan yang dia gay tapi dia tak mengubah diri dia. Dia still nampak lelaki lah. Macam awak pun still nampak lelaki lagi. Tapi ada golongan yang dia mengubah diri dia, betul tak? Macam contoh
sajat ke. So untuk awak sendiri, awak pernah tak terfikir macam, oh aku nak jadi macam perempuan betul, aku nak ada buah dada contohnya, aku nak potong bawah semua? Kalau macam saya tak terlintas lagi pada tu sebab Tu jauh sangat lah bagi awak. jauh juga sebab macam Biasa untuk sajak tu kalau nak kembali semua agak susah. Tidak. Kan? Tapi dalam komuniti tu ada tak yang, ya ada kawan saya cerita dulu dia ada macam group tau. Dia ada group yang memang diorang semua ramai-ramai dalam tu lah, group LGBT lah gitu. So diorang bercerita semua dalam tu. Tapi ada tak yang awak kenal sini yang nak buat apa kata pembedahan yang sebegitu lah? Kalau dari yang di saya tak ada lagi sebab yang ada pun dah seperangai je lah. Kalau untuk betul-betul tu so far tak. So korang macam kita cakap tadi kan, Firdaus, geng-geng LGBT ni diorang ada community diorang sendiri. So awak boleh tak sharekan sikit, ada tak cerita di antara community korang, cerita yang panas-panas ke, yang mendalam sikit lah, yang awak rasa macam uish dahsyat sangat, saya pun tak termampu nak buat, takut nak takut mendengar, takut nak buat tu. Bagi saya benda tu dah dahsyat. Diorang ajak collab macam mana tu? Saya tak faham. Saya memang tak faham ya. Collab kerja saya faham. Dia macam contoh, saya sebagai bottom mungkin mencari top. So tahu kan tu bottom and top? Tahu. Tapi mungkin ada yang tak tahu. Awak cuba cerita apa maksud bottom dengan top tu. Sebab ada yang tak tahu. Saya macam tu, so lelaki perempuan. Okay, so stock tu Basically lelaki lah. okay, bottom tu perempuan lah kan. So sim tu this one. So awak rasa collab tu maksudnya, okay, contoh awak, kalau awak di bahagian mana? Saya di bahagian top. Awak tak. So kalau collab tu maksudnya awak akan mencari yang bottom lah. Tapi sepanjang belajar kadang-kadang banyak juga kan kita dengar cerita-cerita. Ada tak yang melakukan hubungan seksual di college ke yang awak pernah dengar? Yang sesama jenis, antara roommate ke kan? Antara roommate jadi untung dapat satu bilik. Macam ada tak? Yang tu memang ada sebab even dekat uni saya pun memang banyak actually. Okay, dekat college lelaki tu memang ramai juga lah. Sebab ada yang daripada dulu waktu sekolah menengah dulu kat asrama, so ada yang dia balik ke situ, dia masuk kat uni, dia lagi ramai lah. Spread lah lagi. Contoh gay macam lelaki dengan perempuan, kadang-kadang lelaki suka, ada jenis lelaki yang sexually harass perempuan. Macam gay ada tak yang macam awak sendiri rasa terharass oleh lelaki-lelaki gay ataupun kawan-kawan awak ke macam? Pernah lah sekali je lah alami benda tu. Sebab time tu awal-awal baru masuk dalam dunia gelap kan, dunia hiburan, kecimpung dunia itu. Okay, industri hiburan lah. Sebab time tu saya main apps Grindr tu. So dekat situ pun dia kata kita akan jumpa ramai bermacam-macam orang lah. So memang waktu tu saya pun macam tak fikir panjang. So saya pergi dia jumpa orang tu, and turns out dia boleh kata gambar yang dia bagi tu tak sama dengan the real one. Faham tidak? Bila kita guna apps, kita orang gambar cantik kan, handsome, bila jumpa di depan lain. Tahu kan. Betul tak? So time tu nak lari pun memang tak sempat lah. Dah terjumpa dah. Betul juga. So pergi, and then after that dia agak boleh kata korak lah. Okay, apa hardcore tu, apa yang terjadi? Rubber ke apa? Dan tu saya pergi as a bottom. Okay, boleh kata tu yang first time lah saya jadi tu. First tu rasanya sama je macam lelaki perempuan. Dia akan start beraba tu semua, and then pertama tu dia terus
Oh, okey. Tersup tu apa? Okey, maksudnya Mira ni dia nak tahu memang detail-detail dia. kita nak dengar yang mendalam. Sebab kita tadi kita kata apa, Fidah? Menjelajah. Takut member. Takut. Okey, awak maksudnya kat sini yang awak cakap yang awak tak sempat nak lari tu, maksudnya awak kurang berminat dengan dia ke ataupun macam mana? Boleh kata saya kurang berminat lah. Berminat lah. Tapi maksudnya awak terpaksa lah at that time tu lah. Okay, so maksudnya kat situ tu adalah first relay awak. Tu tak dikira relay lagi. Tak dikira Dia cakap berkenal lah. Berkenalan lah. Buka. Oh, so berapa kali awak dalam version tu? Maksudnya pengalaman hook up tu lah. Yang paling teruk dalam sebulan tu boleh kata ada 15 kali. So antara 15 kali tu tak ada lah yang awak rasa macam awak nak proceed untuk hubungan, tak ada? Ada, tapi yang orang tu pula tak boleh tak Nak dia friendzone kan lah. Tapi saya dengar macam dalam community ni dia banyak hook up culture kan. So adakah korang lebih kepada macam kesetiaan ni lebih macam tak apa lah, Awak tak nak setia lebih berseronok ke? tapi lebih kepada keseronokan je. Untuk awak sendiri macam mana? saya tak untuk ke hook up sangat lah. Saya belum untuk ke relay sebab kalau itu banyak sangat hook up, so takut ada yang terlepas. I mean ada yang terkenja kita yang tukar. Tapi partner awak macam tak rasa jealous ke? Even benda tu dah lepas, tapi andai kata macam body count aku dah 5-6 kan contohnya. So awak cerita kat partner awak, yang partner awak rasa macam okey je ke macam mana? Kan awak tak cerita? So benda tu dah lepas. So let bygone be bygone lah. Okay. Tapi kalau partner awak pula cerita yang dia ada body count macam tu, awak rasa macam mana? Boleh kata agak jealous juga tak. Jadi so kan bila tu pun dah lepas, so saya anggap macam tak nak terima apa. So maksudnya bila dia dengan awak dengan dia tak adalah hubungan dengan orang lain. Tapi partner sini dah check lah, tak ada buat hook up culture lah. Tak sebenarnya awal lah. So dia pun jenis yang dia kata tak mencari waktu tu. Dengan dia pun boleh kata waktu saya kontak lah. Dia baru macam just berkenalan dulu untuk berapa bulan, and then baru ada relay. Ada tak apa-apa nasihat yang nak diberikan untuk pelajar-pelajar universiti yang mungkin orang kata nak terpalit dalam dunia macam ni? Pesanan saya kalau yang dah termasuk tu slow untuk berubah, kembali kepada asal lah. Dan untuk yang nak cuba ke itu kita janganlah, sebab zaman masa tu memang akan susah untuk keluar, sebab dia boleh kata macam ambil dadah jugalah. Okay, bila dah ketagih tu agak susah untuk hilangkan benda tu. So, penerimaan masyarakat tu kita memang tak boleh buat apa benda tu, sebab dekat Malaysia kan dia motor dia more kepada Islam. So apa yang kita belajar tu pun memang dah memang bertentangan lah. So memang tak boleh buat apa benda tu. So terima je lah. Sebab kita pun tahu benda tu sebenarnya bertentangan kan. Tapi yelah, fitrah manusia kan, kita perasaan, kita semua ada perasaan, ada nafsu, betul tak? Okay. Lebih kepada mengawal diri lah. Kena cuba mengawal diri je dah kan. Jadi awak punya nasihat, kalau ada yang nak cuba-cuba nak masuk ke dunia ni, awak recommendkan tidak lah ya? Tidak. So itu saja perkongsian untuk hari ini. So basically kalau korang pernah terlintas nak masuk ataupun baru ataupun dah masuk, bolehlah slow-slow berubah. So untuk korang kat luar sana yang menonton, mungkin korang boleh kongsikan cerita-cerita dark korang kat ruangan komen. Boleh komen kan korang punya pengalaman ataupun orang lain punya pengalaman yang korang boleh share. Ataupun korang nak
masuk podcast kita orang pun nak ceritakan pun boleh juga. Mana tahu korang menjadi tetamu undangan pada next episode. Betul. Okay guys, terima kasih. Selamat terima kasih. Jumpa lagi untuk episod akan datang di Sembang Sempoi. See you guys. Ciao.